dan salam SKC Putih Extraordinaries. Saya Sasha, wartawan Cilik Ismat TVPSS SKC Putih. Pada hari ini, 13 November 2026, telah berlangsung majlis pelancaran Ihya Ramadan. Jom kita saksikan apa yang menarik pada hari ini. Diharap murid-murid dapat menyertai aktiviti-aktiviti. Assalamualaikum dan salam SKC Putih Extraordinaries. Saya Sasha, wartawan Cilik Ismat TVPSS SKC Putih. Bersama-sama dengan saya sekarang ini, saudari Nuha. Nuha, apakah perasaan Nuha untuk Ramadan yang akan datang? Saya berasa sangat teruja dan tidak sabar untuk bulan Ramadan tersebut. Terima kasih Nuha. Alhamdulillah, program yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar dan meriah. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program pada hari ini. Jumpa lagi pada aktiviti yang akan datang. Bye!